Kebanyakan warga emas berfikir telur adalah standard emas untuk protein, tetapi anda telah dikelirukan. Telur mungkin sihat, tetapi bagaimana jika kami memberitahu anda bahawa ia bukanlah yang teratas dalam hal membina dan mengekalkan otot selepas usia 60 tahun? Inilah kebenarannya. Walaupun telur memberi anda kira-kira 13 gram protein setiap 100 gram senarai hari ini, merangkumi makanan sebenar yang membekalkan 30-40 malah lebih 60 gram protein setiap 100 gram. Dan kebanyakannya lebih mudah dihadam, lebih selamat untuk sendi yang semakin menua dan jauh lebih berkesan dalam memulihkan kehilangan otot yang berkaitan dengan usia. Apa yang lebih mengejutkan ialah ini. Makanan yang berada di nombor 4 dalam senarai hari ini mengandungi lebih 5 kali ganda protein berbanding telur. Dan nombor 1 serta 2 ia sangat berkesan sehingga para saintis kini mengkajinya untuk memulihkan kehilangan otot pada pesakit strok tanpa perlu bersenam. Kehilangan otot selepas usia 60 tahun adalah nyata. Anda mungkin kehilangan sehingga 1% jisim otot tanpa lemak setiap tahun secara senyap dan konsisten walaupun anda berasa sihat tetapi tidak lagi. Dalam video ini, kami akan mendedahkan 11 makanan yang mengandungi lebih banyak protein daripada telur disusun dari nombor 11 hingga nombor 1. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana makanan nombor 2 dan 1 membekalkan hampir 3 kali ganda protein berbanding telur dan ia tersembunyi di lorong kedai yang paling tidak dijangka. Berapakah umur anda? Dari mana anda menonton? Dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen. Kami membaca dan membalas setiap komen. Sekarang mari kita mulakan. Makanan nombor 11, yogurt Greek. Yogurt Greek sering dilabelkan sebagai snack sihat, tetapi tidak ramai warga emas menyedari betapa berkuasanya ia untuk pemulihan otot, terutamanya jenis tanpa lemak yang ditapis 3 kali yang membekalkan lebih 10 gram protein setiap 100 gram, hampir 2 kali ganda daripada telur rebus. Rahsianya terletak pada proses penapisan. Ia menyingkirkan cecair berlebihan dan laktosa, meninggalkan asas yang berkrim dan padat dengan protein sesuai untuk otot yang semakin menua. Malah satu ulasan klinikal pada tahun 2020 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil 20 gram protein berasaskan tenusu setiap hari melihat peningkatan 25% dalam pengekalan otot dalam tempoh 12 minggu. Yogurt Greek juga sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas yang mempunyai sensitiviti laktosa yang ringan. Untuk hasil terbaik, elakkan perisa bergula. Pilih jenis tanpa lemak yang asli dan tambahkan biji rami kulit kayu manis atau beri segar. Anda juga boleh menggunakannya dalam sos pencicah smoothie atau hidangan savoury. Apabila bercakap tentang protein yang mudah diserap, yogurt Greek adalah cara yang hebat untuk bermula. Makanan nombor 10, kacang kuda yang dimasak. Kacang kuda mungkin kelihatan seperti bahan ruji dapur yang ringkas, tetapi ia secara senyapnya adalah sumber kuasa yang mesra otot. Dengan 11 gram kilogram protein setiap 100 gram, apabila dimasak, ia secara diam-diam mengatasi telur. Dan ia datang dengan sesuatu yang lain yang diperlukan oleh badan anda, serat. Serat menyokong kesihatan usus, mengimbangi gula dalam darah dan mengurangkan keradangan yang semuanya melindungi sel-sel otot anda. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang menggantikan daging dengan kekacang seperti kacang kuda mengalami pengurangan sehingga 26% dalam kehilangan otot berkaitan usia. Ia juga kaya dengan magnesium, zat besi dan folat. Nutrien utama untuk pengecutan otot aliran oksigen dan pemulihan. Untuk memanfaatkan potensinya sepenuhnya, rendam kacang kuda semalaman sebelum memasak. Gunakannya dalam humus panggang sebagai snack atau masukkan ke dalam sup dan stew. Berkrim rasa kekacang dan tinggi protein berasaskan
tumbuhan kacang kuda lebih daripada sekadar bahan salad. Ia adalah satu kemestian untuk mengekalkan otot. Makanan nombor 9, quinoa yang dimasak. Quinoa bukan sekadar bijirin yang popular. Ia adalah sumber protein lengkap dengan 14 gram protein setiap 100 gram yang dimasak. Betul. Biji kecil ini memberikan badan anda kesemua 9 asid amino penting, termasuk lisin yang penting untuk pembaikan tisu dan penyerapan kalsium. Satu kajian pada tahun 2022 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang makan quinoa setiap hari melihat peningkatan 9% dalam kekuatan kaki dalam tempoh 8 minggu berbanding dengan kumpulan kawalan yang makan nasi. Ia juga tinggi dengan antioksidan magnesium dan sebatian anti radang. Cara terbaik untuk menyediakan quinoa rendam semalaman untuk mengurangkan antinutrien. Kemudian masak dalam air rebusan tulang atau stok sayuran rendah natrium. Hiaskan dengan bayam cendawan atau kunyit untuk rangsangan tambahan. Quinoa mudah dihadam mengimbangi gula dalam darah dan memberikan otot anda apa yang diperlukan untuk pulih dan berkembang secara semula jadi. Makanan nombor 8, biji labu. Biji labu juga dikenali sebagai pepitas mungkin kecil, tetapi ia sangat berkuasa. Dengan 19 gram protein setiap 100 gram, ia hampir menggandakan kuasa protein telur. Selain itu, ia membekalkan magnesium zat besi dan zinc mineral yang sering kekurangan dalam kalangan ramai warga emas. Nutrien ini membantu pengecutan otot, penghantaran oksigen dan pembaikan tisu. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food mendapati bahawa pengambilan biji labu setiap hari mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam masa 12 minggu sahaja. Makan mentah dan tanpa garam untuk hasil terbaik. Taburkannya di atas yogurt, campurkan ke dalam smoothie atau kisar menjadi mentega biji yang berkrim dan berprotein tinggi. Hanya segenggam sehari boleh menyokong kekuatan pemulihan dan fungsi otot selepas usia 60 tahun. Makanan nombor 7, tempeh. Tempeh adalah salah satu sumber protein yang paling kurang dihargai untuk warga emas. Dengan 20 gram protein setiap 100 gram, ia mengatasi telur dan menawarkan lebih banyak kelebihan. Dibuat daripada kacang soya yang ditapai tempeh padat dengan asid amino, terutamanya leucina, pemacu utama sintesis protein otot. Kerana ia ditapai, ia juga meningkatkan kesihatan usus penghadaman dan penyerapan protein. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, warga emas dengan bakteria usus yang pelbagai mengekalkan 18% lebih banyak otot dalam tempoh setahun. Tempeh membekalkan kedua-dua blok binaan dan alat mikrob untuk mendapatkan hasil. Tumis kepingan nipis dengan tamari, hancurkan ke dalam masakan tumis atau lapiskan pada sandwich gandum penuh. Tempeh membina otot dari dalam ke luar dan rasanya enak. Jika anda mendapati ini bermanfaat setakat ini, pastikan anda menekan butang suka dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria. Kami berkongsi petua pemakanan dan kesihatan yang disokong sains khusus untuk warga emas yang ingin kekal kuat, berdikari dan bertenaga selepas usia 60 tahun. Dan beritahu kami di ruangan komen makanan yang manakah pernah anda cuba atau rancang untuk cuba esok. Sekarang mari kita teruskan kerana makanan nombor 1 mungkin yang paling berkuasa sekali. Makanan nombor 6, spirulina. Spirulina mungkin kelihatan seperti lumut kolam, tetapi ia adalah salah satu makanan super paling mujarab di dunia untuk mengekalkan otot. Alga biru hijau ini mengandungi 29 gram protein, setiap 100 gram lebih daripada 2 kali ganda protein telur. Tetapi ia bukan hanya mengenai kuantiti. Protein spirulina mempunyai lebih 85% bioketersediaan, bermakna badan anda menyerap dan menggunakannya dengan sangat cekap, satu faktor utama untuk warga emas dengan penghadaman yang lebih perlahan atau penyerapan yang lebih lemah. Lebih mengagumkan lagi, spirulina membantu mengurangkan keradangan kronik yang merupakan salah satu sebab terbesar kehilangan otot
dipercepatkan dengan usia. Satu kajian pada tahun 2022 dalam jurnal Nutrients mendapati bahawa spirulina mengurangkan CRP penanda keradangan utama sebanyak 32% pada warga emas sambil meningkatkan tahap nitrik oksida untuk meningkatkan aliran darah dan penghantaran nutrien ke tisu otot. Untuk menikmati manfaatnya, tambahkan 1 sudu teh serbuk spirulina ke dalam smoothie, kacau ke dalam oatmeal selepas dimasak atau campurkan ke dalam berbola tenaga. Anda tidak perlukan banyak, hanya sedikit setiap hari boleh mula melindungi dan membaiki otot anda dari dalam. Makanan nombor 5, biji rami, hemp seeds. Biji rami adalah salah satu protein berasaskan tumbuhan yang paling lengkap dan ia sangat sesuai untuk warga emas. Dengan 35 gram protein setiap 100 gram, ia jauh mengatasi tahap protein yang terdapat dalam kebanyakan daging ikan atau telur. Apa yang membuatkan rami istimewa ialah keseimbangan asid aminonya. Ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting termasuk tahap arginina yang tinggi yang menyokong aliran darah penyembuhan dan prestasi otot. Satu ulasan pada tahun 2021 dalam jurnal Frontiers in Nutrition mengesahkan bahawa warga emas yang kerap mengambil protein rami mempunyai pengekalan otot yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat selepas aktiviti. Biji rami juga kaya dengan omega 3, magnesium dan GLA yang semuanya menyokong kesihatan otak, mengurangkan keradangan dan meningkatkan kualiti tidur. Untuk menggunakannya, taburkan pada oatmeal, campurkan ke dalam smoothie atau kacau ke dalam sup selepas dimasak. Ia mudah dihadam dan tidak memerlukan sebarang penyediaan. Sesuai untuk warga emas yang mahukan manfaat otot tanpa kerumitan, makanan nombor 4 seitan. Seitan juga dikenali sebagai daging gandum adalah permata tersembunyi apabila bercakap tentang protein tumbuhan berketumpatan tinggi. Mencatatkan 39 gram protein, setiap 100 gram ia menewaskan telur dan bahkan menyaingi ayam dan steak dalam ketumpatan protein. Dibuat daripada gluten gandum beetle, seitan dilucutkan kebanyakan kanji dan karbohidrat meninggalkan struktur protein tulen. Ia sangat rendah lemak dan mengandungi sumber zat besi yang pekat penting untuk penghantaran oksigen ke otot anda. Dalam satu percubaan klinikal pada tahun 2022 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition Warga Emas yang mengambil isolat protein gandum tinggi seperti seitan melihat 21% lebih banyak pengekalan otot dalam tempoh 10 minggu berbanding diet standard. Tambahan pula ia sangat serba boleh. Hiris tumis panggang atau perap. Seitan meniru tekstur daging tanpa kolesterol atau rasa berat. Cuma gandingkan dengan makanan kaya vitamin C seperti lada benggala atau brokoli untuk memaksimumkan penyerapan zat besi. Jika anda mencari sesuatu yang seperti daging kaya protein dan mesra penghadaman seitan mungkin menjadi kegemaran baharu anda. Makanan nombor 3, keju parmesan. Ya, keju berjaya masuk ke dalam senarai tetapi bukan sebarang keju. Keju parmesan tua yang asli seperti Parmigiano Reggiano mengandungi 42 gram protein yang luar biasa bagi setiap 100. Itu lebih daripada kebanyakan potongan daging lembu dan lebih daripada 3 kali ganda apa yang anda akan dapat daripada sebiji telur. Kuncinya terletak pada usianya. Kerana parmesan diperam selama 12 hingga 36 bulan, ia kaya dengan asid amino bentuk bebas menjadikannya sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas dengan asid perut yang lebih rendah atau masalah laktosa. Satu kajian pada tahun 2019 dalam jurnal Nutrients mendapati bahawa warga emas menyerap 30% lebih banyak protein yang boleh digunakan daripada keju tua berbanding tenusu yang tidak diperam. Ia juga padat dengan leucina asid amino yang secara langsung mencetuskan sintesis protein otot. Hanya 30 gram beberapa sudu besar keju parmesan yang diparut boleh membantu anda
mencapai matlamat protein harian anda. Tambahkannya pada sayur-sayuran, sup atau salad. Cuma elakkan keju tiruan dalam botol dan pilihlah keju blok yang asli. Otot anda akan berterima kasih. Makanan nombor 2 serbuk ikan kering. Di bahagian atas senarai, kami adalah makanan yang kebanyakan warga emas tidak pernah cuba. Tetapi ia membekalkan lebih banyak protein setiap gigitan berbanding apa-apa sahaja yang anda akan dapati di kedai runcit. Serbuk ikan kering. Dengan 63 gram protein setiap 100 gram, ia hampir 5 kali ganda lebih padat protein berbanding telur. Dibuat daripada ikan putih yang dikeringkan seperti ikan kod atau polok. Ia hampir protein tulen dan mempunyai bioketersediaan yang tinggi. Satu percubaan pada tahun 2020 dalam Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil serbuk ikan kering setiap hari meningkatkan jisim otot tanpa lemak sebanyak 19% dalam tempoh 10 minggu. Walaupun tanpa meningkatkan senaman, rahsianya ia membekalkan lebih 3 gram leucina dalam hanya 25 gram cukup untuk mencetuskan pertumbuhan otot menurut penyelidik Harvard. Anda tidak memakannya begitu sahaja, sebaliknya taburkannya di atas sup kacau ke dalam stew atau campurkan ke dalam oatmeal savoury. Ia tahan lama, tidak perlu dikunyah dan sesuai untuk warga emas yang mempunyai masalah gigi atau selera makan yang rendah untuk membina semula otot selepas usia 60 tahun. Ini adalah salah satu alat yang paling kurang dihargai yang ada. Makanan nombor 1 protein whey. Sebagai bonus terakhir, kami tidak boleh ketinggalan protein whey. Dengan 70 hingga 90 gram protein, setiap 100 gram bergantung pada jenis isolat, ia adalah salah satu sumber protein paling berkuasa dan cepat diserap yang diketahui oleh sains. Tidak seperti makanan protein whey diserap dalam masa 30 hingga 60 minit. Ini menjadikannya ideal untuk warga emas yang memerlukan pemulihan segera, terutamanya selepas terapi fizikal sakit atau kecederaan. Satu meta-analisis pada tahun 2021 dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil suplemen whey melihat peningkatan yang ketara dalam otot tanpa lemak dan kelajuan berjalan berbanding mereka yang tidak walaupun tanpa bersenam. Pilih protein whey jenis isolate atau hydrolyze yang berkualiti tinggi. Elakkan campuran berperisa dengan gula atau bahan pengisi. Campurkan dengan air atau susu badam dan minum 30 hingga 60 minit sebelum tidur untuk pemulihan semalaman. Ini bukan sekadar alat untuk ahli bina badan. Bagi warga emas yang cuba mengekalkan kekuatan dan kebebasan, protein whey adalah penting, terutamanya apabila selera makan rendah atau penghadaman lambat. Peringatan, sebelum menambah mana-mana makanan berprotein tinggi ini ke dalam rutin harian anda, terutamanya dalam jumlah yang besar, adalah lebih baik untuk berbincang dengan Dr. Muhammad Farid atau penyedia penjagaan kesihatan anda. Walaupun makanan ini disokong oleh sains dan menawarkan manfaat sebenar untuk kesihatan otot badan, setiap orang adalah berbeza, terutamanya selepas usia 60 tahun. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, sedang mengambil ubat atau telah dinasihatkan untuk mengikuti diet tertentu, dapatkan nasihat Dr. Muhammad Farid terlebih dahulu. Lebih banyak protein tidak semestinya lebih baik untuk semua orang, terutamanya jika anda tidak aktif sudah cukup makan atau menguruskan keadaan kesihatan kronik. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan umum saja dan tidak boleh menggantikan nasihat perubatan daripada doktor peribadi anda. Kekal termaklum, kekal selamat dan sentiasa pilih apa yang terbaik untuk perjalanan kesihatan unik anda. Jadi itulah dia, 11 makanan kaya protein yang berkuasa serta satu bonus yang mengatasi telur dalam hal membina otot selepas usia 60 tahun. Ini bukan trin eksotik atau serbuk kosong. Ia adalah makanan sebenar yang disokong oleh sains yang boleh digunakan oleh badan anda
kebanyakan warga emas kehilangan sehingga 1% otot mereka setiap tahun. Tetapi anda tidak perlu menjadi sebahagian daripada statistik itu. Bukan dengan pil, bukan dengan penawar ajaib, hanya dengan makanan yang betul pada masa yang betul dalam jumlah yang betul. Antara makanan ini, yang manakah paling mengejutkan anda? Tinggalkan komen di bawah. Kami membaca dan membalas setiap komen dan jangan lupa untuk melanggan saluran Makan Sihat Hidup Ceria. Kami menyiarkan video kesihatan tanpa omong kosong yang disokong oleh sains setiap minggu untuk membantu anda berasa lebih kuat, lebih cerdas dan lebih berdikari. Tidak kira usia anda, otot anda sedang mendengar. Sekarang giliran anda untuk memberinya makan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa anda dalam video seterusnya.